Kita selalu buka tender. Selalu, ya. Biasanya kalau orang ingat, okay, dah bina bangunan tu dah siap, dah habis dah. Tapi sebenarnya nak maintain, nak jaga yang paling penting. Bila patutnya bermula untuk maintain atau nak uruskan bangunan? Yang teruja apabila mendengar Premier Sarawak Tan Sri Abang Jo menyebut tadi tentang facility management, dan beliau juga menyebut hanya ada 17 syarikat daripada beratus syarikat yang berasal daripada Sarawak mengenai FM. Awareness tentang apa itu facility management hendaklah diwar-warkan, dan kita perlu juga mengetengahkan persatuan-persatuan yang terlibat dalam facility management. Mereka pernah menemui saya, mereka menyebut bahawa Malaysia ini kita kurang mentaliti, maintenance mentality. Apabila bangunan, jalan, jambatan telah siap, bagaimana untuk menyelenggarakannya. Jadi facility management merujuk khasnya kepada penyelenggaraan bangunan ini perlu dibanyakkan dan diperhebatkan. So, dengan jumlah yang ada sekarang, adakah mencukupi untuk menampung permintaan pengurusan fasiliti ini di Malaysia? Ada syarikat-syarikat yang biasa-biasa je yang menguruskan fasiliti, bukan syarikat yang profesional. Dia agak mengkhawatirkan, maka tidak terurus bangunan itu dengan baik. Pengurusan bangunan ini melibatkan banyak perkara dalam bangunan itu. Bukan hanya pembersihan lantai dan pembersihan tandas. Bukan itu saja, dia melibatkan lebih luas daripada itu. Oleh itu, kita perlu banyak syarikat profesional facility management berupaya untuk melakukan penyelenggaraan bangunan dan fasiliti di negara kita ini dengan baik. Pada pandangan Datuk Sri, macam mana kementerian nak ubah mindset ni supaya kita bagi tahu pengurusan fasiliti ni penting? Kita selalu buka tender, selalu, ya. Tetapi adakah syarikat-syarikat yang diberikan tender itu betul-betul berupaya? Itu satu persoalan. Yang kedua, persoalannya ialah bagaimana kita sendiri perlu menjaga bangunan yang kita duduki. Itu satu lagi perkara, ya. Kecintaan kita terhadap bangunan yang kita berada di dalamnya dan kita bekerja di dalamnya, itu satu perkara yang kedua. Dan perkara ketiga ialah orang di luar bangunan itu juga perlu memahami bahawa bangunan ini perlu diselenggara. Jalan raya perlu diselenggara, jambatan perlu diselenggara, terun kena selenggara. Jadi mentaliti penyelenggaraan itu perlu ada di kalangan rakyat Malaysia secara umumnya.